Ini itu pula makcik-makcik ni sekarang berebut-rebut nak FB Pro. Kemudian nak dapat duit dari situ. Kerja je, tak payah dengan situ. Saya ni jemaah Channel ni dalam 1 bulan itu penonton itu yang dari FB aja 3 juta lebih. Tapi saya tak ambil duitnya. Tak satu pun saya ambil. Kenapa saya tak ambil? Sebab duitnya syubhat. Kalau seandainya dia dapat duit kerana iklan, okey. Iklan tu tak boleh kontrol walaupun dah disetting. Kalau seandainya iklannya itu iklan jubah, okey. Iklan telekung, okey. Nanti selepas telekung nanti ada iklan judi online. Dari situ kita dapat duit. Bercampur duit halal dengan duit haram. Ini syubhat. Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal tu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Di antara keduanya ada perkara syubhat. Faman ittaqa li syubhat faqad istabra'a li dini wa irdi. Siapa yang menjaga diri pada perkara syubhat, dia nak menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang tergelincir dalam perkara syubhat, dia dah tergelincir dalam perkara yang haram. Maka syubhat itu lebih dekat kepada yang haram. Tengok, itu yang dah kajian Quran, hadis, itu isinya, itu duit-duit di situ saya tak ambil. Ini sengaja pula telanjang berbogel, kemudian mandi diambil, kemudian nak ambil duit sini. Kau nak makan duit apa ni? Hidup sekejap. Tak lama lagi kita akan tinggalkan dunia ni. Tunggu masa kita ni tengah tunggu giliran ni jemaah. Boleh jadi jemaah dulu saya belakang, atau boleh saya belakangan jemaah dulu. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan menemui mati. Jadi kenapa sampai cari duit yang macam tu sangat? Ini nasihat untuk para makcik-makcik yang macam tak ingat lagi dengan kematian. Dan ini memang berlaku dan ini jadi trend pula sampai sekarang.